Tadi masa Aina nyanyi dengan Daus tu, Noah tengok Aina je. Noah tak tengok Daus pun. Ya ke? Anda tak masuk kamera pun macam mana Noah tengok? Ada masuk juga. Noah dengar lah suara. Lepas tu Aina live. Noah masuk live Aina pula. Noah memang jatuh cinta dah dengan Aina. Allahu Akbar. Noah sebenarnya masuk KP tu, Noah cuba perform untuk dapatkan permanent, untuk dapatkan Aina je sebenarnya. Tak ada selain tu pun. Semenjak Noah, kita sama-sama nak bekerja Noah. bekerja lah. Apa pula kalau kadang-kadang orang bekerja ada je dia jodoh dalam tempat kerja. Mana tahu itu kebetulan. Itulah kadang-kadang kita merancang Aina. Allah yang menentukan. Setiap sujud Noah sentiasa berdoa semoga Aina lah jodoh Noah. Sebenar-benarnya Aina Noah semenjak Aina bagi pikat lain dekat Noah tu, walaupun Noah agak belit time tu, tapi Noah dah sedar dah yang sebenarnya Aina lah. Lepas pada tu lah Noah cuba perform kan. Tidak, Noah tak berapa perform tu. So daripada situlah Noah dah rasa cahaya belian mata bidadari dunia. Ayo, manisnya mulut. Mana ada manis. Manis semua kat Aina.